Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat decorate bilik ni. Jadi macam bilik gaming lah. Sebab sebelum ni aku tak gaming kat luar. Jadi memandangkan rasa macam kurang selesa, aku nak pindahkan gaming aku yang kat depan tu, aku nak masuk dalam bilik ni. So bilik ni dulu memang bilik tetamu lah. Tapi sebenarnya ada lagi bilik lain. Jadi lepas perbincangan bersama keluarga, aku nak decide bilik ni untuk buat bilik gaming, dan bilik yang lain gantikanlah sebagai bilik tamu. Okey, itu saja. So hari ni aku nak pasang RGB dekat aku punya kabinet TV. So RGB kita pun dah sampai. Kalau mana ini RGB kita lah. So kita akan pasang RGB ni dekat sterling kabinet kita. So kabinet kita tengok sekejap aku akan pasang, aku akan tunjuk hasilnya kat korang semua. Okey, cantik cuy. Tadi kita dah siap pasang dekat kabinet TV. So sekarang ni kita nak pasang kat meja pula. So korang tengok macam mana aku pasang. Okay. Okay, so aku dah selesai set up bilik gaming aku. Simple lah bilik aku, tak ada lah padu sangat kan. Aku beli barang kat Shopee. So apa dah tengok dah macam mana aku pasang RGB dekat kabinet TV aku, kat meja aku. So kita tengok hasil dia macam mana. Dan aku dah juga beli 2-3 lampu lah dekat Shopee. Nanti aku sharekan link kan kat description. So jom kita tengok macam mana. So ni lah bilik selesai. Aku dah set up bilik gaming aku. Ni kalau korang tengok semua, yang ni PC aku lah. And then yang ni aku punya CPU. And then PS4 aku. Bilik ni kecil. Dan aku dah adalah beli 2-3 barang. Dan aku juga pasang aircon. Sebab sejuk sikit lah, boleh lah lepak lama-lama. So kepada hampa kat luar sana, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Dan bolehlah tengok bilik aku ni yang biasa-biasa aja. Okey. Pasang lampu macam ni lah, korang tengok so pasang light sini senang aja macam aku tutorial lah. So yang kat bawah ni pun ada lampu kan. So tengok aku beli yang ni je. Ini. So ini boleh control lah, korang tengok kalau aku nak tukar color, aku nak tukar color biru, boleh. So korang tengok biru. And then aku tekan remote ni color kuning. Boleh juga. So okey, biru. So merah boleh. And then kat bawah ni pun juga, kat sisi aku ni, aku pun boleh tukar juga. Sama enggak, pakai remote yang sama.
So beli biru, merah, kuning. So yang ni dan color-color dia lah macam pink sikit. So yang ni pun cantik juga. Yang ni pun aku beli dekat shop. Ni aku beli kat Shopee je. Memang cantik lah. So ni pakai bateri. So korang beli ni lah. Ni okay, itu je lah. So yang seterusnya lampu ni lah. Lampu ni aku beli Ulanzi. Brand Ulanzi lah. Kau tengok Ulanzi. Nampak cantik lah. Bila pasang tu memang berubah. So Ulanzi ni dia boleh adjust colour sebenarnya. Kalau apa tengok kan Ulanzi ni, kalau aku tekan je ni lama dia akan tukar colour. So ikutlah. Nampak colour apa biru ikutlah. Nampak. So nice lah. So aku beli dua lah lampu ni. Lampu ni aku beli satu, and then satu lagi aku beli kat belakang TV ni. Kau tengok belakang TV ni aku letak colour merah. Belakang TV aku beli. So dekat belakang TV ni aku letak satu. Ni lah. Ni so aku beli dua. Okay, nampak. So yang ni aku letak belakang TV lah. So, nampak lagi nice kan. Bila kau tengok dia punya cahaya tertembak. So yang tu harga dia lebih kurang 50 lebih lah. And then yang ni aku tak belakang kau tengok kan. Lampu colour merah. So memang nice lah. Cantik. Yang ni aku beli dekat Shopee juga. Ni. Nampak, kau tengok. So yang ni pun dia boleh tukar colour juga. So ni macam ni, nampak. Hijau, biru. Biru ni biru. Okay, biru. Colour macam-macam lah. So dia memang cantik lah, memang nice lah. Dia semua pakai bateri. So aku lekat ni lah. So korang tengok. Simple je. So okey lah. Sebenarnya yang paling aku suka ialah headset stand ni lah. Memang aku suka gila. Kalau apa tengok kan, aku punya headset stand ni dia RGB lah. Dia boleh tukar-tukar colour. So aku tekan, dia ada button kat sini. Mak merah, hijau, biru. So memang aku suka gila. And then aku suka dia lampu. Aku memang suka lah bila RGB kan. And then aku punya headphone pun RGB guys. So yang ni aku beli brand Onikuma. Dia punya base memang best lah. Tapi harga dia pun tak main, dalam 70 lebih je. Dia RGB, siap mic. Memang nice lah. So kalau korang nak kat luar sana yang mana nak beli untuk gaming punya headset, aku suggest lah. Harga pun berpatutan, murah kan. Tak adalah mahal mana sangat. So base pun padu. Ni lah. Ni keyboard ni aku beli dekat Shopee juga. Brand Pentec. Harga pun bawah RM50 je. So mouse gaming ni aku beli wireless punya. Sebab aku memang tak suka sangat wire-wire kan. Tapi dah nak buat macam mana, keyboard memang tak ada choice lah. Ada pun yang mahal. So yang ni aku beli brand Armageddon lah. So harga dia lebih kurang RM50 jugalah. Saja setup bilik kata apa gaming aku lah. Just simple je, nice. So aku harap video aku ni dapat inspirasi lah. Orang kat luar sana yang nak buat bilik gaming room, bolehlah beli macam aku beli barang kan, murah-murah je. So jangan lupa like, share dan subscribe to channel aku. Jumpa next video. Assalamualaikum.